Allah, 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 Allah. Khabar tuan-tuan dan puan-puan semua? Macam ada yang kurang baik. Apa pun tuan-tuan dan puan-puan, tazkirah pada pagi ini, pada subuh ini hanyalah ringkas lebih kurang dalam 20 minit sahaja, kerana selepas ini insya-Allah kita akan bersama dengan sahabat Alif Satar dan juga sahabat-sahabat lain. Faizal Tahir pun ada, Wak Tong, Hardi Jafar di mana? Yes, kat situ. Datang jauh juga datang jauh. Dan saya difahamkan Datuk Azizul pun akan bersama dengan kita pada pagi ini juga insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, memandangkan kita masih di dalam bulan Syawal dan baru sahaja selepas Ramadan, maka saya ingin kongsikan tajuk tanda-tanda Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa sebenarnya tujuan Ramadan itu sendiri? Walaupun telah berlalu, tetapi ianya boleh menjadi satu ulang kaji kepada kita pada bulan Syawal ini. Mengikut Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, dia berkata bahawa antara tanda Ramadan kita diterima, dan sebenarnya ini adalah lebih kurang satu indikasi untuk pemahaman kita. Contohnya, jikalau kita mengambil suplemen. Suplemen ada tujuan-tujuan tertentu. Vitaminnya ada tujuan-tujuan tertentu. Ada yang untuk menguatkan tulang, ada yang untuk menjadikan imuniti badan kita lebih baik dan sebagainya. Bayangkan setelah kita memakan vitamin itu, pastinya ianya memberikan kesan kepada kesihatan kita. Maksud saya adalah kesan positif, bukannya kesan negatif. Jikalau ianya memberikan kesan negatif kepada badan kita, maksudnya suplemen vitamin yang kita makan itu tidak memberikan manfaat, malahan dia mendatangkan kemudaratan kepada badan kita. Begitu juga dalam ibadah kita, khususnya kita berbicara tentang Ramadan itu sendiri. Ramadan itu dia ada petanda dia bahawa Ramadan kita diterima. Ambil saya diri sebagai contoh. Tak tahulah masih dikira mu'alaf ke tidak. Mu'alaf 20 tahun. Kalaulah saya yang mu'alaf 20 tahun dan berpuasa melalui Ramadan sebagai seorang Muslim selama 20 tahun, apakah petanda Ramadan saya sepanjang 20 tahun itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah petanda umrah yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah petanda haji kita yang kita laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bukan sekadar kita pulang dengan membawa gelaran haji ataupun hajar, tetapi di sisi Allah itu yang lebih penting. Jadi sekarang ni persoalannya adalah, apakah petanda amalan kita pada bulan Ramadan itu diterima? Kita ambil pendapat daripada Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dia berkata bahawa antara tanda-tanda amalan seseorang itu diterima dalam bulan Ramadan adalah dia berterusan melakukan amalan yang dikerjakan sepanjang bulan Ramadan. Maksudnya, di dalam bulan Ramadan, apa yang berlaku adalah kita berpuasa wajib. Jadi apa yang berlaku selepas Ramadan bagi menjadi penanda aras. Ini bukan untuk kita lihat ataupun ukur kawan kita. Aku rasa dia Ramadan ni tak terima lah. Sebab apa? Aku tak tengok dia puasa lagi lepas tu. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan. Kita kena faham setiap perkara ini dia adalah untuk diri kita terlebih dahulu. Bila disebut ya ayyuhallazina amanu, kita kena muhasabah. Bila disebut tentang ciri-ciri munafik, bukan kita terfikir tentang orang lain. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat yang telah dijanjikan syurga, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia tahu bahawa Huzaifah ibn Yaman merupakan satu-satunya sahabat yang telah diberikan kepercayaan oleh Nabi SAW untuk menyimpan senarai manusia-manusia munafik pada zaman Nabi. Bayangkan seorang yang dengan lisan Nabi dah confirm syurga. Dia jumpa dengan Huzaifah ibn Yaman. Kalau kita tahu member tu dia simpan senarai nama munafik, kita jumpa member kita akan tanya apa? Bin, bagi tahu siapa nama tu, supaya kau hati-hati dengan dia. Itu kalau kita. Umar bin Khattab, seorang insan yang sekarang ini makamnya bersebelahan dengan Nabi SAW, yang telah dijanjikan syurga. Dia berjumpa dengan Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu an.
Dia bertanya kepada Huzaifah, "Ya Huzaifah, aku tidak mahu tahu siapakah mereka, nama-nama mereka yang termasuk dalam senarai orang-orang munafik. Aku tak nak tahu. Aku hanya nak tahu satu je. Nama aku termasuk tak?" Itulah ketakwaan tuan-tuan dan puan. Itulah keimanan. Bila disebut ciri-ciri munafik, bukan terfikir orang lain. Fikir, astagfirullah, istighfar, adakah aku termasuk orang yang memiliki ciri-ciri munafik? Dan itu juga yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Dia berkata bahawa antara tanda-tanda amalan Ramadan seseorang diterima adalah, iaitu dia merasa hina dan kecil dengan amalan yang telah dilakukan. Dia tak rasa takbur. Dia tak rasa, aku dah Ramadan, aku puasa penuh baik, kau ada. Bukan. Dia rasa kecil. Dia risau amalannya tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sepanjang tuan-tuan dan puan-puan, Ramadan ini dia juga ada objektif. Apa objektif dia? La'lakum tattaqun. Adalah agar kita bertakwa. Dan kita semua insya-Allah boleh bersetuju bahawa takwa itu adalah satu apa yang kita panggil sebagai WIP, work in progress. Ada tak siapa di sini yang berani angkat tangan kata, "Brother, saya dah bertakwa"? Kita harap kita menjadi orang bertakwa. Kita harap kita mau menjadi orang bertakwa. Tetapi untuk mengatakan aku ni dah bertakwa, kita bila terfikir balik dosa-dosa yang kita buat tanpa orang lain tahu, jangan kata nak angkat tangan. Rasa-rasanya kita nak pusing balik keluar daripada surau. Sebab kita tahu apa kita buat. Jadi tuan-tuan dan puan, tujuan dia adalah sebenarnya Ramadan itu adalah untuk membina satu tabiat positif. Ramadan sebulan adalah untuk membina satu tabiat yang positif. Dan kebiasaannya saya memerlukan lebih kurang sejam untuk menguraikan, tapi kali ini saya akan hanya gunakan lebih kurang dalam masa yang berbaki untuk kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya bagaimana untuk kita menjadikan Ramadan itu yang telah berlalu sebagai batu loncatan untuk membina satu tabiat yang lebih baik. Dan bila saya sebut tabiat, ingatlah, tabiat buruk pun tabiat juga. Jangan nanti ada orang fikir membina tabiat, dia fikir yang negatif. No. Saya maksudkan tabiat yang positif, yang baik. Apa itu baik? Baik itu adalah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala redha. Itu baik. Bukannya definisi baik kita. Aku rasa baik, tak ada. Agama ini tuan-tuan dan puan-puan, agama Islam kita ni, dia tak ada rasa-rasa. Rasa-rasa hanyalah makanan yang akan dihidangkan nanti. Islam tak ada rasa-rasa. Islam berdasarkan ilmu yakin, ilmu. Dia bukan berdasarkan perasaan semata-mata. Dia berdasarkan dalil itu sendiri. Jadi saya nak gunakan 5I. 5I. Dan untuk tuan-tuan dan puan maklum, para saintis dan kajian telah menunjukkan bahawa untuk membentuk satu tabiat yang bagus ataupun yang tak bagus, dia memerlukan lebih kurang dalam 66 hari. Tetapi Ramadan kita lebih kurang dalam 30 hari sahaja. Jadi sebenarnya Ramadan kita itu adalah the best platform, batu loncatan terbaik, batu asas 50% untuk membina kepada tabiat yang lebih positif. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya gunakan 5I untuk mudah kita ikut. 5I. I yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, bagi kita membina tabiat daripada Ramadan yang lepas. Jikalau Ramadan kita yang lepas kita pun tak berapa yakin sama ada okey ke tak okey, it's never too late. Kita masih ada masa. Selagi kita berniat nak bermula sekarang. Jadi I yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas ni tuan-tuan dan puan-puan, kita dah bahas banyak. Hadis 40, hadis 40, hadis yang pertama pun adalah innama akmalu binniyat. Setiap amalan itu adalah berdasarkan kepada niat dia. Dan itulah kepentingannya tuan-tuan dan puan-puan, kita nak berniat untuk mengubah dan menjadikan satu tabiat baru yang positif yang mendekatkan kita kepada Allah, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Perbahasan panjang, tapi saya nak ambil beberapa key point sahaja sebab masa mencemburui kita.
Ikhlas ni tuan-tuan dan puan, kenapa dia sangat penting? Kerana bila mana kita menetapkan perbuatan kita, ibadah kita, perbuatan yang baik ini ikhlas kepada hanya kerana Allah, apa yang akan berlaku adalah tuan-tuan dan puan, apabila tidak ada pujian manusia datang kepada kita, kita tidak berputus asa. Dan apabila ada kejian daripada makhluk yang lain, dia tidak akan juga menjadikan kita berputus asa. Kerana yang kita harapkan adalah keredaan Allah semata-mata. Bayangkan tuan-tuan dan puan, betapa frustnya kita jikalau kita berniat untuk mengubah satu tabiat, membentuk satu tabiat yang positif kerana ingin menawan hati, mendapatkan pujian manusia, tetapi pujian daripada manusia itu tak kunjung tiba. Apa yang akan berlaku? Yang akan berlaku adalah bila mana kita melakukan sesuatu ibadat itu kerana makhluk yang tidak kekal, yang tidak maha hidup, yang akan mati, maka perubahan kita itu tidak kekal dan akan mati. Tetapi bila mana kita melakukan perubahan itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang berlaku adalah dia tetap akan hidup dan tetap kekal, kerana Allah itu maha hidup dan maha kekal. Itulah sebabnya segalanya kita, kalau lelaki bagi nafkah kepada isteri, kepada anak, ikhlasnya kerana Allah, bukan diungkit. Abang cari rezeki susah, tuan-tuan dan puan, itu tanggungjawab. Bukannya untuk diungkit-ungkit. Malahan dengan kita mengungkit apa yang telah kita lakukan yang baik itu boleh menghapuskan amalan baik kita itu sendiri. Tak perlu diungkit. Isteri masak untuk suami, melayan suami dengan baik, itu ibadah, buat kerana Allah. Ya, manusia akan merasa kecewa. Kecewa sebab kita ada emosi. Tetapi kekecewaan kita itu tidak akan menyebabkan kita berhenti terus-menerus melakukan kebaikan. Kita ambil satu contoh sebelum kita pergi kepada ayat yang kedua. Abu Bakar radhiyallahu an, dia adalah seorang yang sangat suka membantu orang lain, termasuklah sanak saudaranya. Tetapi apabila terjadinya kejadian fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha, dia sangat geram. Geram kerana orang yang memfitnah Aisyah radhiyallahu anha, anak kepada dia dan juga isteri kepada Nabi SAW, itu tidak lain tidak bukan adalah sanak saudaranya sendiri juga yang menyebarkannya. Dia jadi sangat geram. Lalu dia bersumpah dan berkata, wallahi, kalian ini aku bantu, tapi ini yang kalian lakukan, selepas ini aku tidak akan membantu dan memberikan bantuan lagi kepada kalian. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah An-Nur, surah 24 ayat 22. Dan antara yang disebut oleh Allah adalah, maafkanlah mereka sebagaimana engkau juga mahukan kemaafan dan keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah turunkan ayat untuk tegur Abu Bakar, seorang yang comfortable. Turun satu ayat. Sebab itu orang yang beriman tanda dia ialah apa? Wasami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Bukannya Yahudi, wasami'na wa ansaina. Kami dengar, kami tak taat. Turun satu ayat, satu je. Satu ayat cukup. Untuk orang yang beriman, dia tak perlukan 100 ataupun 1000 dalil. Dia perlukan satu sahaja untuk kata, yes, ya Allah, aku taat. Turun je ayat ini. Abu Bakar yang tadi kata tak nak bantu dah sanak saudara dia yang fitnah Aisyah, dia berubah 180. Dia terus bagi. Dia bagi bukan kerana mereka layak bagi, bukan kerana layanan mereka bagus, bukan kerana mereka menghargai Abu Bakar, tetapi Abu Bakar buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga untuk kita. Itu ayat pertama. Ayat yang kedua, tuan-tuan dan puan, untuk kita berubah, kita mesti identify apakah tabiat baru positif yang kita nak cipta itu, apakah tabiat buruk yang kita nak singkirkan itu. Kita mesti identify. Ramai orang dia nak berubah, tapi dia tak tahu aku nak berubah yang mana. Terlalu banyak tembakan rambang, tak ada target. Tuan-tuan dan puan, yang difokuskan adalah bila kita identify itu, yang nak difokuskan bukan the target itself. Target itu hanyalah alat untuk mencapai matlamat. Biar saya jelaskan. Sebab kebiasaannya orang kata focus on the goal. Tuan-tuan dan puan, the goal itself
is just the mean to the end. It is not the end. Sebab apa? Yang nak difokuskan adalah kita kata nak membina tabiat. Apabila kita ada matlamat, maka sebenarnya kita nak membina satu tabiat untuk satu sistem itu sendiri. Contoh, kalau dululah kecil-kecil tuan-tuan perempuan tak dipaksa untuk berpuasa dan solat, suka tak waktu kena paksa kecil-kecil tu? Tuan-tuan perempuan masih ingat tak? Ini pengalaman saya lah. Waktu zaman saya kafir dulu, saya ramai kawan Melayu, kawan Muslim. Diorang kalau luar bulan Ramadan, kat sekolah ada surau, luar bulan Ramadan, mereka kalau ambil wudu kan, tak sampai seminit settle. Itu luar bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadan, benarlah syaitan itu diikat. Mereka ambil wudu, subhanallah, khususnya bab berkumur, itu paling lambat. Yang masuknya 2 tangan, yang keluarnya sikit je. Tertelan tak batal puasa. Tapi sebenarnya tuan-tuan perempuan, perasan tak Nabi dah mengajar kita, bila anak kamu 7 tahun, maka ajarlah dia solat, dan apabila 10 tahun jika tak solat, maka pukullah dia. Tapi bukan pukul, bukan belasah. Maksudnya sebagai peringatan untuk membentuk satu tabiat. Sebenarnya nak membentuk sistem. Puasa orang ingat adalah the goal. No, puasa itu adalah the means to reach the goal, untuk membina ketakwaan. Tetapi ketakwaan itu sendiri adalah satu proses. Maka tuan-tuan perempuan, bukan saya yang kena menentukan, identify tabiat mana yang nak dibentuk, tabiat mana yang nak disingkir. That is your job. Tuan-tuan perempuan yang kena identify sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tuan-tuan perempuan, bila kita dah ikhlas, bila kita dah identify, dia tak cukup jikalau kita tak ada ilmu. Dia mesti juga ada ilmu. Ramai orang, dia hanya berpandukan, aku nak berubah. Apa dia buat? Semangat. Tuan-tuan perempuan, semangat dalam Islam tu penting. Tetapi semangat tanpa ilmu itu tak boleh. Dia akan mendatangkan lebih banyak kemudaratan berbanding dengan manfaat. Dia kena mencari ilmu yang sesuai. Tanya role model kita, tanya coach kita. Even the best player in the world, kita pun fikir Messi, Ronaldo, Rafael Nadal, mereka semua ni adalah top player. Who can coach them? Kita kata, engkau nak ajar aku? Engkau nak ajar aku? Engkau pernah menang berapa Grand Slam? Berapa Ballon d'Or kau pernah menang? Tapi still, each of them ada coach untuk membimbing. Sebab coach, mereka mungkin bukannya pakar dalam bab tu, tapi mereka adalah the process coach. Dia ada profesional dalam proses itu. Kita kena ada ilmu how to change. Sebab itu betul-betul perempuan, perasan tak sepanjang hidup kita, berapa kali kita ada azam bila datangnya 31 Disember. Tapi selalunya azam kita tu recycle center. Recycle je tiap-tiap tahun. Sebab apa? Sebab tuan-tuan perempuan, kita ada semangat, kita dah identify, kita betul ikhlas, ilmu tak ada, tersadai, terkandas. It's not. Kita kena cari ilmu. Sebab itu ayat pertama diturunkan kepada Nabi SAW adalah surah Al-Alaq, surah 96, ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu ayat ketiga. Ayat keempat, kita nak membentuk tabiat positif. Saya ulang, tabiat positif. Ayat yang keempat adalah instant. Segera. Mi segera, instant mi, instant noodle. Tapi yang ni adalah segera dalam membentuk tabiat yang positif. Ini berpandukan kepada hadis Nabi SAW yang baginda SAW bersabda, apabila kamu terfikir untuk melakukan sesuatu yang baik, yang bagus, what do you do? Segera. Tapi tuan-tuan dan puan, kontrasnya, Nabi berkata tentang apabila kamu dalam keadaan marah dan kamu berada dalam kedudukan berdiri, what do you do? Kamu berdiri, kamu duduk.
Kalau dalam masih marah, kamu baring, meniarap. Kalau kamu masih marah, apa kamu buat? Pergi ambil wuduk. Kerana sesungguhnya marah itu api daripada syaitan, daripada iblis, dan air itu akan memadamkan api. Bila datang kepada nak buat benda yang baik dan bagus, nak dapatkan keredaan Allah, dia tak ada second guessing. Dia instant. Berapa kerap tuan-tuan perempuan kita lalu, kita masuk masjid nak sedekah, kita niat nak sedekah RM5, cek dalam dompet, alamak, tak ada RM5 lah bang. Semua RM10, RM20, RM50. Kita pun kata, tak apa, baru solat subuh, ada lagi Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak kan. Kerana waktu tu kita terlupa ada QR. Hari tu kita derma tak? Kita sumbang tak? Tak. Nampak tak kontrasnya? Bila nak buat benda baik, Nabi kata instant, segera. Tapi bila kata tentang marah, perkara yang tak berapa bagus, sebab bila kita emotional high, emosi kita tinggi, rasional kita rendah. Sebab itu Ali bin Abi Talib dia pernah sebut, a moment of madness, a lifetime of regret. Sesaat kegilaan, penyesalan seumur hidup. Sebab itu kita kena tahan kemarahan. Bukan tak boleh marah, sebab bila kita marah, jantung kita berdegup lebih laju. Sebab itu kita boleh berpeluh walaupun tak berlari. Sebab apa? Jantung berdegup dengan laju, kita muka merah sebab dia pump banyak. Tapi bila kita slow down the momentum. Sekarang ni ramai teacher, guru-guru ni mengajar breathing teknik bernafas, mindfulness. Solat kita ada Tok Manina semua tu laju. Sebab itu jangan kita solat nak laju-laju. Sebab kalau kita solat laju-laju, jantung berdegup laju, mana nak dapat ketenangan? Sedangkan Nabi minta Bilal, ya Bilal, rehatkanlah kami dengan solat, dengan azan. Sebab solat itu adalah menenangkan, bukan mengelirukan. Sebab tu kita kena Allahu Akbar, kena ada tumanina, kena slow and steady. Bukannya rushing, nak ke mana? Nak cari rezeki. Al-Wahhab, Ar-Razak ada di sini. Dialah pemberi rezeki. Maka tuan-tuan dan puan, fastabilu khairat, instant. Don't think twice. Last but not least, ayat yang kelima. Saya nak tengok, masih ingat tak? Ayat pertama apa tadi tuan-tuan dan puan? Ikhlas. Kedua, identify. Ketiga, ilmu. Keempat, ihsan. Alhamdulillah. Ingat. Last but not least, dalam riwayat hadis Muslim, hadis nombor 1780, Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang sedikit tetapi berpanjangan, istiqamah. Itu ayat yang kelima. Tuan-tuan dan puan, juara Olimpik, mereka ada apa yang disebut sebagai 1% marginal improvement. Of course, kalau Dato' Azizul ada 1%. Just target. Bukan target. Kadang-kadang kita target, okay, sekarang aku berat 90, aku nak turun 70 kilo dalam masa 2 bulan. Bukan tak boleh, tetapi adakah dia sustainable? Isunya bukan reaching the goal itself. Is it sustainable? Kenapa ramai orang bila dah capai the goal, okay, dan lepas tu dia naik balik 100 kilo? Sebab apa? Terlalu drastik. Tuan-tuan dan puan, let it be sustainable 1% at a time. Orang yang merokok, nak berhenti serokok. Sekarang ni, satu hari satu kotak, okay. Satu hari jadikan 25 jam. Satu kotak jadikan 26 jam, 28 jam, 29 jam. Akhirnya satu kotak yang biasa satu hari jadi 48 jam. Tapi marginal. Set a target in 1 year time. Saya nak satu kotak biar setahun. Bila setahun, 360 hari, kita hanya 20 batang. Kita pun rasa, apa susah sangat nak berhenti. So basically tuan-tuan dan puan, dia banyak berkaitan dengan the small marginal improvement. Habit kita, dia semuanya adalah small. Jangan target, yes I can. Yes, it's good. It's always good to aim for bigger. Tetapi tuan-tuan dan puan, remember, big things happen when the small things are done right. Solat, perkara yang besar.
Tetapi tuan-tuan dan puan, solat kita perkara yang besar. Beribadat kepada Allah tidak sah dan tidak diterima apabila benda yang orang pandang kecil seperti berwudu itu tidak dilakukan dengan baik. Small thing. Sebab itu ada sahabat, sebelum Nabi SAW bagi peringatan kepada dia, dia pun macam orang kita hari ini. Ambil wudunya macam mana tuan-tuan dan puan? Macam berdansa. Dia berwuduk, kaki dia berdansa, tak sempurna. Nabi SAW nampak dia tak berwuduk dengan sempurna. Nabi kata, finar, finar, finar. Nabi sengaja tinggikan suara nak bagi tahu. Lalu sahabat tu tengok, ya Rasulullah, apa itu? Nabi berkata, mana-mana bahagian yang wuduk itu tidak sempurna, maka nerakalah lebih layak baginya. Small things. Small things. Kita nampak solat dah start, kita masbuk, lambat. Tak perlu nak rushing. Sebab Nabi pernah jadi imam, dan ada orang kemudian dia dengar orang, dia seperti berlari masuk ke dalam saf. Lalu habis je, Nabi tanya, tadi siapa yang tergesa-gesa masuk dalam saf? Ingat, jikalau kamu dapat rukuk, maka kamu dapatlah rakaat itu bersama dengan imam. Jangan tergesa-gesa. Sometimes kerana kita kejar wahal, baru rakaat pertama, rakaat kedua. Lambat dah lambat. Lebih baik lambat daripada kita tak sah langsung dengan tak khusyuk. Bayangkan kita berlari masuk, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang akan berlaku? Kita Allah. Macam mana nak solat dengan khusyuk, tuan-tuan dan puan-puan? Tidak. Kecil. Tapi istiqamah. Sebagai penutup, walaupun tadi kita kata ada 5 I, sebagai penutup kita ada lagi seminit. Saya bagi satu lagi bonus I. Cuba ada bonus. Pekerja kerajaan dapat bonus hujung tahun. Ini suku kedua bulan April. Bonus I yang terakhir sebagai penutup, tuan-tuan dan puan. Kita pernah tengok, kita pernah baca kan, kita pernah tengok tak filem Mission Impossible? Tapi bila tengok Tom Cruise terbang sana terbang sini, dia Mission Impossible ke apa? Tuan-tuan dan puan, mindset. Apa dia? Macam mana kita nak agent impossible? IMPOSSIBLE. Sekarang ni, satu perkataan impossible ni, pisahkan IM tu, selang, lepas tu possible. Dia jadi apa? I'm possible. Kadang-kadang mindset kita kata, aku mana boleh buat, dia boleh lah, dia boleh lah, dia boleh lah. Kita selalu fikir orang dia boleh, kita tak boleh. Why not? Why not? Jangan letak perkataan impossible sebagai batu penghadang, tetapi jadikan dia sebagai change the word, and you change the way you view things, and your perspective will change. When your perspective change, your attitude change. When your attitude change, what's going to happen? Your life going to change. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, tepat-tepat 20 minit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ingat, petanda Ramadan kita diterima adalah meneruskan apa sahaja ibadah yang baik yang telah kita laksanakan, dan kita berhenti bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita bermaksiat, bersegeralah beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat 5 I tadi, ikhlas, identify, ilmu, instant, kemudian istiqamah. Last adalah impossible. Jadi yang baik datang dari Allah, yang kurang dari diri saya sendiri. Panjang umur kita jumpa lagi. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.